mak saya tinggalkan barang kemas, boleh tak saya dan adik perempuan ambil nanti lepas dia meninggal? Jawapan dia, kalau tak dibuat faraid, tak boleh ambil. Faham tak? Kalau kita ambil sebelum dibahagi secara faraid, sebelum dilangsaikan hutang-hutang, sebelum dilaksanakan wasiat, maka kita mengambil harta yang batin. So, kena fikir betul-betul. Segala harta pusaka, kalau selagi mana kita tak settlekan bahagian urusan si mati dan kita tak bahagi secara faraid, kita tak boleh ambil. Even handphone mak kita yang lusuh tu, ataupun dia punya baju dia, dia punya pinggan mangkuk dekat dapur tu, periuk-periuk periuk-periuk apa panggil? Periuk-periuk yang ni lah, yang legend tu. Yang tu pun tetap kena faraid. Nak katanya kalau macam perempuan kan banyak benda kan, contohnya macam barang makeup kan, even lipstick yang dah guna pun tetap kena faraid. Okay? Walaupun penerima dia adalah seorang lelaki. Dia still kena ni lah, kena kumpul dulu harta-harta dia semua, and then kita bahagi secara faraid.